Kita ada sekolah tahfiz, kita ada universiti Islam, kita ada kolej Islam. Pelajar-pelajar kita boleh belajar tentang agama di mana. Bukankah itu Islam namanya? Tak Islamkah lagi kita selamat daripada riba? Tidak Islamkah kita hari ini, kita dah membebaskan diri kita daripada riba? Tak Islamkah lagi negara kita? Tidak Islamkah lagi negara kita apabila kita ini menjalankan satu bentuk sistem hospital, sistem jalan raya yang sangat baik kepada masyarakat? Tidak Islamkah lagi apabila kita bercakap tentang soal makanan halal? Hari ini makanan halal di Malaysia sangat terjaga dengan persatuannya aktif, dengan persatuan sana aktif, JAKIN aktif, Persatuan Jabatan Agama aktif, memastikan bahawa benda ini adalah halal. Bukankah soal pemakanan halal juga adalah soal yang sangat penting dalam sebuah negara Islam? Cuma satu yang belum dilaksanakan, hudud. Adakah itu tidak dipanggil Islam? Hanya kerana hudud tak buat. Adakah kerana hudud dibuat dan 90% tak dibuat, adakah itu Islam? Contohnya negara yang buat hudud misalnya, tetapi rakyat menderita, makan minum tak ada, makanan halal tak ada, adakah dia Islam? Sebab itu tuan-tuan, untuk melaksanakan hudud yang menjadi lagu yang saya sebut dalam YouTube saya, lagu Hari Raya. Kita bila Hari Raya kita akan pasang lagu P. Ramlee, Ahmad Jais. Sekarang ada pasang lagu Hari Raya? Ada DJ Radio Era pasang, Saleh Yaakob ke pasang, Saleh Sina FM pasang lagu Selamat Hari Raya. Kita pun tengok kalender, lambat lagi Raya Pahal. Dah tak betul ke apa radio ni? Lagu raya hanya akan dikumandangkan bila datang musim Hari Raya. Serupalah hudud. Hudud akan dikumandangkan tiap-tiap kali pilihan raya. Hudud bukannya lagu raya yang hanya untuk memancing orang Islam, orang Melayu. Kamu tak sokong kami, kamu tolak hudud. Sedangkan kamu hanya bertanding beberapa puluh kerusi, tak mampu nak mengubah parlimen, nak mengubah undang-undang atau untuk membuat kerajaan sendiri. Jangan main-main kepada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala, hukum yang tertinggi. Jangan kamu rendahkan. Kamu tolak kami, makna kamu tolak hudud. Kamu tolak hudud, kamu tolak Quran. Kamu tolak Quran, maknanya kamu tolak Islam. Tolak Islam kafir. Hai, mudah sungguh apa yang kamu cakap. Sedangkan kamu hanya bertanding beberapa puluh kursi dan belum tentu menang kursi itu. Dan kalau kamu menang pun belum tentu kamu jadi majoriti dan dominan dalam pakatan kamu. Tiba-tiba kamu nak bercakap soal kafir kepada orang yang menolak kamu. Orang menolak kamu bukan kerana masalah hudud. Orang menolak kamu sebab kamu bersekongkol dengan puak-puak komunis, puak-puak liberalism dan pluralism. Saya rasa itu sahaja tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.